berada di Kornul Manazil. So ini adalah tempat kita mikot untuk umrah pertama lah daripada Taif tadi. So tempat wuduk perempuan boleh masuk dekat sini. And then lepas dah ambil wuduk, terus dia masuk ke kawasan solat wanita. So inilah dalam Masjid Kornul Manazil. Punya lah. Okey, salin baju dulu rumah. Salin baju, dah ingat bisi ambil wuduk. Salin baju, pakai siap semua, pakai telekung. Tak tahu. Pakai telekung, baik kita nak ambil. Tak perlu pakai wuduk kan? Tak payah. Dah hotel. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berapa liter ni? 5 liter, 5 rial. So boleh ambil air zam-zam ni bawa balik bilik hotel. Dekat pintu berapa ni? Tak tahulah, tapi lepas habis sa'i keluar daripada pintu sa'i tu, keluar je nampak clock tower ni belah kiri. تكونش سميت كله دوام مجاني. هي دوام واسع بالمنظمة على دوام الروضة. ثبتي بالروضة. Sudah buang lah. Okay, let's go back to our hotel room. Abang, tunjuk sikit air zam-zam. Tunjuk sikit air zam-zam. Tunjuk. 5 rial. Okay. Kita tak tahulah kalau ada aktiviti tambahan macam daki gua hirok ke apa ke. Semua orang bagi. Ya Habibi, ya Muhammad. Salam. Tu.
Oh ni orang kata sedap roasted ni. Tak, orang kata macam dia macam ni Al-Baik tapi orang kata yang lagi sedap. Saya satu. Assalamualaikum Malaysia. Masya Allah, kizil merah. Kecil. Satu. Tak beli murah-murah. Yang baru tak ada ke? Lah ini ini tabsyur. Mas ini. Ya, sorry. Kecil. Baby face. Ya, baby. Sama-sama baby. Sama-sama baby face. Tak bau? Ada bau batu tadi. Bau apa? Ni batu ada sebuah hampir-hampir. Smell. Okay, this one little bit fruity. Little bit fresh. Yeah. Apa? Biasa. Tapi berapa harga? Beratur untuk ambil sabil. So kalau nak buat sabil boleh refer dengan restoran ni lah. يعني انجلش من عربي هنا سبول ريال شاتو لا صاير سمجوس هنا كباب سمجوس هنا على ريال بالديسكاونت اوكي باسورد ادفع هنا استنى هشيلك الريال Masuk.